Batu kalau awak diuji, awak kena ingat sedikit sangat ujian ini, orang lain lebih berat. InsyaAllah awak akan sentiasa pandang baik apa yang Allah uji. Okey. Kita nak dapat sangka baik lagu mana, lepas tu kita kena latih. Allah ini, dia beri kita macam-macam. Yang banyaknya ialah kebaikan, dan keburukan itu adalah sedikit. Yang sebenarnya di dalam keburukan itu ada nikmat. Faham lagi? Kita tengok benda yang tidak baik, tapi dalam tak baik itu ada kebaikan. Contohnya, kamu tidak kaya menyebabkan kamu dapat hadir di majlis ilmu. Kalau kamu seorang billionaire, awak boleh mari mana ni? Itu nampak lagi. Contoh. Okey, kalau Allah beri kaya sangat kita ni, tak datang mana ni? Faham lagi contoh. Okey? Jadi Allah uji kita supaya kita lebih kuat dan dekat dengan dia. Sebab tu dunia ini kalau awak nak expect nak dapat yang terbaik, kamu tak akan jumpa.